Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, Nabi yang telah menunjukkan jalan kepada manusia bagaimana nak menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini hari Khamis 11 hari bulan 6 2026. Kita teruskan lagi bicara tadabbur Al-Quran kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-24 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya Allah. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, sebelum kita masuk membicarakan ayat 24 ini, ingin saya menarik perhatian tuan-tuan untuk mengimbau kembali pelajaran kemarin. Telah sama-sama kita mendengar bagaimana Nabi SAW ketika didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy bertanyakan kepadanya 3 soalan. Nabi mengatakan, aku jawabnya esok. Nabi tak sebut perkataan insya Allah. Allah Ta'ala melambatkan turunnya wahyu tersebut. Selama 15 hari Nabi menunggu. Dan orang-orang Quraisy menunggu juga selama 15 hari tanpa jawapan daripada Nabi SAW. Dan mereka mula menyebarkan kata-kata yang tidak elok terhadap Nabi. Karena sudah 15 hari dia janji semalam, dia janji esok. Ini sudah 15 hari tak ada jawapan. Kemudian setelah genap 15 hari Allah menurunkan firman-Nya. Yang telah kita bincangkan semalam pada ayat yang ke-23. Dan kita sambung hari ini pada ayat yang ke-24. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Supaya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilan dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau berkata, wahai Rasulku, aku akan melakukan perbuatan ini esok. Illa ayyasha Allah, melainkan hendaklah engkau sertakan dengan berkata insya Allah jika Allah kehendaki ia berlaku. Tuan-tuan yang dihormati sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mengadakan peristiwa ini bukan untuk menunjukkan kelemahan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mencederakan kredibiliti beliau sebagai seorang rasul. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya peristiwa ini mempunyai pengajaran yang sangat besar. Apa pengajarannya? Pengajarannya ialah yang pertama, nak menampakkan kepada kita semua bagaimana manusia itu ialah makhluk yang dijadikan dalam keadaan yang tidak sempurna. Ya, Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Kejadian fizikalnya itu sangat baik. Dikurniakan akal sehingga dia boleh pergi memikirkan, memahami ilmu itu dan ilmu ini. Boleh memperluaskan ilmu itu dan ilmu ini. Boleh memahami ilmu itu dan ilmu ini. Dan boleh menyampaikan dan meluaskan ilmu tersebut. Itulah kehebatan manusia. Namun di celah-celah kehebatan itu, Allah menzahirkan kepada manusia, jangan sombong. Karena tetap ada pada diri kamu lemah. Dan kelemahan itu ialah kelemahan biasa yang dimiliki oleh setiap manusia, hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Dia tidak dapat lari daripada kelemahan tersebut. Sebagai untuk menyedarkan bahawa manusia itu dia tidak lengkap. Dia tetap bersifat dengan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Biar manusia itu sedar bahawa aku ini ada sifat lemah. Maka bila manusia sedar bahawa dirinya itu ada sifat lemah, maka sudah pasti dia akan mencari dahan untuk dia bergantung. Bila manusia itu sedar dia memiliki sifat lemah, sudah tentu dia akan mencari pelindung yang lebih gagah daripadanya, agar dapat melindungi dirinya. Maka di saat itulah Allah mengkedepankan dirinya. Mengajar manusia supaya memberikan pergantungan diri yang bulat kepada Allah. Mengajar manusia agar menyedari bahawa manusia, setinggi mana kamu boleh pergi, sepandai mana kamu boleh pergi, setinggi langit kamu terbang, kamu tetap lemah dan kamu mengharapkan Allah sebagai pelindung kamu. Karena itulah ketika kita membaca dalam solat kita, kita mengulang-ulangi prinsip ini. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau ya Allah aku berikan penyembahan, dan akan engkau tempat aku memohon pertolongan. Sehebat mana pun manusia itu, di dalam solatnya dia akan mengulang-ulangi perkara ini. Wa iyyaka nasta'in. Aku lemah ya Allah. Aku bukan insan yang sempurna ya Allah. Karena itu kepadamu kupohonkan pertolongan. Ayat ini kita ulang-ulangkan setiap hari dalam solat. Supaya terbentuk dalam diri kita sifat hamba kepada Allah. Sifat hamba yang mengaku dirinya lemah. Sifat hamba yang mengisytiharkan bahawa dia redha Allah Ta'ala itu menjadi pelindung dirinya. Sifat hamba yang mengisytiharkan bahawa tempat pergantungannya ialah hanya kepada Allah. Tidak kepada sesama makhluk. Tidak kepada jin. Tidak kepada setan. Tidak kepada kubur-kubur. Tidak kepada busut-busut. Bergantung kepada Allah yang maha berkuasa. Karena itulah tuan-tuan, kadang-kadang Allah menzahirkan sifat lemah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyedari bahawa insan sehebat Nabi juga
masih lagi ada sifat kelemahan-kelemahan yang membawa dia menggantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelemahan itu tidaklah sampai mencederakan kredibiliti dia sebagai seorang rasul yang nak membawa wahyu Allah. Sekadar untuk menjadi penyedaran kepada manusia bahawa kamu setinggi mana pun kamu pergi, kelemahan kamu tidak akan dapat berpisah daripadanya. Kerana itu kamu perlu pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kamu perlu merendahkan diri kamu. Kerana itu kamu perlu bergantung kepada Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Nabi SAW pada satu ketika dia membaca Al-Quran. Hadis daripada Abi Daud an Abza an abihi qal sallan Nabi SAW fataraka ayatan. Pada satu ketika Nabi SAW solat, dan ketika dia solat dia tertinggal satu ayat. Maka Nabi SAW pas solatnya lalu bertanya, afil qaumi Ubay? Ada tak di kalangan kita di sini Ubay? Makna Ubay di sini adalah sahabatnya Ubay bin Ka'ab, seorang penghafaz Al-Quran, ketua panel penyusun Al-Quran. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Nabi yang kuat ingatannya. Lalu ketika Nabi terlupa satu ayat dalam solatnya, selepas solat dia bertanya, afil qaumi Ubay? Apakah di kalangan kita ni ada Ubay bin Ka'ab? Ketika itu Ubay bin Ka'ab menyaut, na'am ya Rasulullah. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi, anusikhat ayatun kadha wa kadha am nasitaha? Ya Rasulullah, apakah telah dinasahkan ayat yang demikian, iaitu ayat yang kau lupa baca? Am nasitaha, ataupun kau terlupa ayat tersebut ya Rasulullah? Fadhahika, maka Nabi ketawa ketika itu. Ketawa kerana mengenangkan lemahnya dirinya di hadapan Allah. Faqala bal nasituha, kata Rasulullah memberikan pengakuan, bahkan aku telah terlupa kepada ayat itu. Hadis ini ialah hadis yang isnadnya sahih. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain telah memberikan pengakuan bahawa Nabi SAW tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran ini kepada engkau ya Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Ini ada dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6. Para ulama ketika membahaskan ayat ini mengatakan bahawa ayat dalam surah Al-A'la ini ya adalah ayat yang turun di Mekah. Di ketika itu Nabi SAW diberitakan oleh Allah, engkau tidak akan lupa akan Al-Quran itu. Sekali diturunkan, engkau tidak akan lupa. Tetapi berlaku pada diri Nabi SAW ketika dia solat subuh, dia tertinggal ayat. Dan dia mengaku dia lupa. Para ulama mengatakan, maksud Nabi Muhammad SAW tidak akan lupa itu, ialah dia tidak akan lupa maksud dan kandungan ayat Al-Quran. Adapun lirik Al-Quran, bacaan Al-Quran itu Nabi boleh terlupa, tetapi cepat-cepat dia teringat. Ibaratnya kalau kita dalam bahasa Melayu ni kita menghafal pantun, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Memang kita dah hafal dah daripada kecil. Tiba-tiba oleh kerana dah lama tak ulang pantun tersebut, ketika umur kita 75 tahun, orang ajak kita berpantun, kita pun kata pisang emas bawa bersanding. Kita pun cepat-cepat, ini salah ni. Ini salah ni. Cuma pikiran kita itu tak mendatangkan perkataan belayar itu. Cuma kita tahu ini salah. Maka dibetulkan oleh kawan kita, pisang emas bawa belayar. Bermakna, kita bukan lupa pantun itu. Kita hanya lupa perkataannya. Begitulah Nabi SAW, Allah menjanjikan kepada dia, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan Al-Quran kepada engkau dan engkau tidak akan lupa akan ia. Kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, engkau akan terlupa juga. Maka Nabi diperingatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Peristiwa ini merupakan satu pengajaran kepada Nabi
dan juga kepada kita semua bahawa kita adalah manusia. Kita tidak dapat lari daripada kelemahan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pada satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita satu hadis. Kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u minal laili faqala rahimahullahu laqad azkarani kadza wa kadza ayatan kuntu asqattuha min surati kadza wa kadza. Kata Aisyah, satu malam Nabi mendengar seorang sahabat Nabi solat malam. Lalu Nabi dengar sahabat itu membaca Al-Quran. Bila sahabat itu membaca Al-Quran, Nabi mengatakan rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati sahabatku ini. Sebab apa? Dengan dia membaca Al-Quran dalam salat, azkarani kadza wa kadza ayatan kuntu asqatuha. Dia telah memperingatkan kepada aku ayat-ayat tertentu yang mana aku telah terlupa akan ayat itu daripada surah ini dan ini. Berkat ada sahabat Nabi yang baca Quran kuat dalam solat, memperingatkan Nabi tentang ayat yang Nabi telah terlupa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW boleh terlupa ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bukan terlupa isi kandungannya, tidak. Dia boleh terlupa ayat tersebut. Kandungannya, mafhumnya masih tetap terpahat di hati Nabi dan dia tidak akan lupa. Apapun itu menunjukkan bahawa manusia ini ada kelemahannya. Dan saya nak bawa tuan-tuan merenung sepotong ayat dalam surah Al-An'am ayat 68. Bagaimana surah Al-An'am ayat 68 ini ya menerangkan kepada kita bagaimana syaitan dia tahu titik lemah manusia. Dan dia akan berusaha untuk menjadikan manusia itu pelupa. Antara yang dia usahanya ialah melupakan manusia terhadap hafazan Al-Quran yang telah dibaca, yang telah dihafalnya. Mari kita renung ayat Al-An'am 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau mengingati akan larangan itu. Ayat ini menunjukkan bahawa syaitan boleh mempengaruhi fikiran kita sehingga kita terlupa larangan Allah. Allah memerintahkan kita dalam ayat ini kalau kita duduk dalam satu majlis, majlis di dalam itu ada umpat dan keji, majlis yang di dalamnya ada bercakap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, bangun. Tinggalkan majlis itu. Tetapi kalau kamu terlupa tentang larangan ini, lalu kamu teringat, maka cepat-cepatlah bangun, menunjukkan bahawa seseorang itu boleh terlupa larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyebabkan dia terlupa? Allah sebut dalam ayat ini, wa imma yunsiyannaka syaitan. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan. Jika engkau dilupakan oleh syaitan. Inilah syaitan, tuan-tuan, yang mana dia cuba untuk merosakkan manusia, untuk menjauhkan manusia daripada Allah dalam apa juga keadaan. Nabi pernah dilupakan Al-Qurannya. Dan kalau kita tengok dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, Nabi juga pernah diganggu oleh syaitan, sehingga dia terlupa bilangan rakaat dia sembahyang. Para ulama menyatakan terdapat dua keadaan yang sahih, yang mana kedua-duanya itu datang daripada hadis yang sahih, melaporkan bahawa Nabi SAW terlupa dalam solatnya. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW pada satu ketika bersembahyang dengan kami.
Kemudian dia memberi salam setelah sembahyang 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian dia memberikan salamnya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sembahyang itu sepatutnya ditunaikan 4 rakaat. Nabi tunaikan 2 rakaat, dia bagi salam. Kemudian selepas bagi salam, tuan-tuan, Nabi SAW keluar daripada masjid itu. Dan pada ketika itu sahabat nampak keadaan Nabi dalam keadaan yang tidak selesa. Maka ketika itulah datang seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kusirat solah, apakah sembahyang itu telah dipendekkan?" Ya, apakah sembahyang itu telah dipendekkan? Seorang sahabat Nabi bernama Zulyadain berkata, "Ya Rasulullah, an-nasita am kusirat solah?" Adakah engkau telah terlupa ataupun sembahyang itu telah dipendekkan daripada 4 menjadi 2? Nabi berkata, "Lam ansa walam tuksar." Aku tidak lupa dan tidak pula dipendekkan sembahyang 4 jadi 2. Faqala akama yaqulu Zulyadain. Nabi bertanya, "Wahai sahabat, apakah Zulyadain ini berkata benar? Betulkah yang dia cakap ni?" Maka sahabat yang ada ramai-ramai di situ berkata, "Na'am ya Rasulullah." Ketika itu Nabi SAW pergi ke depan dan menyambung semula sembahyangnya. Kemudian memberikan salam. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah berlaku dalam solat dia terlupa. Pernah Nabi SAW menunaikan solat asar 3 rakaat. Ditegur oleh para sahabat. Nabi masuk semula, sambung 1 rakaat semula. Ini semua Allah Ta'ala adakan kejadian ini pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai nak menunjukkan bahawa, wahai manusia, itulah diri kamu. Satu makhluk yang lemah. Satu makhluk yang tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Yang boleh berdiri dengan sendirinya itu ialah sifat Allah. Karena itulah kita belajar dalam akidah Allah Ta'ala itu ada sifat salbiyahnya, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Dia tidak memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dia Tuhan yang maha gagah. Kejadiannya tidak diadakan oleh sesuatu. Kejadiannya tidak dikeranakan oleh satu kerana. Karena dia itu Tuhan yang qiyamuhu ta'ala binafsih. Adapun manusia tidak memiliki sifat itu. Manusia ini lemah. Manusia ini memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Dalam setiap apa kejadian, Allah diperlukan oleh manusia. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, itulah yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku kepada manusia. Jadi bila manusia itu sedar perkara ini, banyak perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan oleh manusia. Dan hikmah yang besar, Allah Ta'ala takdirkan manusia ini dalam dirinya, sehebat mana pun, dia masih lagi ada kelemahan. Di sana manusia dapat mengambil banyak faedah. Yang pertama sekali, di situ manusia dapat mengenal kesempurnaan Allah. Dan dia dapat mengenal tentang kekurangan dirinya. Setiap yang kurang, pasti akan mencari dan sujud kepada yang sempurna. Kerana itu kita yang kurang ini, mencari Allah, memberikan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku manusia yang mempunyai kelemahan. Yang kedua, kita dapat merasakan bahawa betapa perlu kita ini sentiasa berjaga-jaga. Menyedari kita ini ada kekurangannya. Maka jangan berikan walaupun sedikit tempat, walaupun ruang yang sekecil mana pun kepada musuh untuk menggunakan kelemahan diri kita itu. Ini mengajak kita untuk menjadi orang yang selalu berjamaah. Seekor kambing akan mudah diterkam oleh serigala. Tetapi bila kambing ini keluar meragut rumput bersama dengan jemaah kambing-kambing yang lain, serigala akan jadi takut. Menyedari akan kelemahan diri manusia. Manusia diajar hidup berjemaah. Kita disuruh solat berjemaah. Kita disuruh berjiran tetangga berjemaah. Kita disuruh berkahwin. Jangan duduk bersendirian. Karena duduk bersendirian ini mengasingkan diri. Membuka ruang kepada syaitan untuk menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Jangan jadi seperti kera yang sumbang.
akhir sekali dimakan harimau. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, apabila kita ini menyedari tentang diri kita lemah, maka ini akan mengajak kita untuk memecahkan segala kesombongan yang ada dalam diri kita. Memecahkan segala kesombongan, menyedarkan kita betapa kita ini tidak layak untuk menjadi hamba yang berjalan di atas muka bumi ini mendabik dada. Ia akan menjadikan kita ini seperti helang yang terbangnya tinggi, tetapi sampai waktu ketika dia akan kembali semula ke darat mencari sarangnya. Itulah kelemahan manusia. Kesedaran bahawa diri kita ini lemah membuka ruang kepada kita untuk memiliki sifat berlemah lembut terhadap sesama manusia. Karena kita tahu manusia yang ada depan kita itu juga lemah. Dan kita juga lemah. Maka menjadikan kita ini orang yang tidak suka menyakiti orang lain. Karena kita sedar yang ada di hadapan kita itu lemah. Dan kita juga lemah. Dan kita bersama-sama bergabung untuk membina kekuatan. Penyapu lidi boleh membersihkan halaman kita yang bersepah. Tetapi kalau penyapu lidi itu hanya tinggal sebatang lidi, dia tak boleh buat apa-apa. Sebatang lidi sangat lemah. Tetapi sebatang lidi akan menjadi penyapu lidi yang digabungkan. Dan dia boleh membersihkan satu halaman yang sangat kotor. Hanya dengan penyapu lidi yang lemah digabungkan, lalu dia menjadi kuat. Inilah hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sehingga kadang-kadang dia terlupa perkara-perkara tertentu walaupun sebelum itu dia ingat. Jadi sebab itulah dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau sertakan dalam janjimu insya-Allah. Kerana engkau merencana, hendaklah engkau sedar bahawa di sana ada Tuhan yang kuasanya mengatasi kuasamu. Dan Allah sambung lagi dalam ayat ini, wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah serta sebutlah Tuhanmu jika engkau lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Jadi sebab itu bila kita terlupa, mintalah pertolongan daripada Allah agar dia mengembalikan semula ingatan kita itu. Kita terlupa tentang hukum Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ingat Allah, bertasbih kepada Allah. Itulah jalan untuk kita menutup kelemahan diri kita sebagai manusia. Itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Aman. Suara tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amin.